Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Okey, hari ini saya nak unbox dan saya nak review Blokies Transformers Wave 5 kotak yang ke-6. Okey, so ini kotak dia. Tak buka lagi. Dalam dia adalah random sebab dia adalah blind box. Okey, so hari tu kita dah dapat yang ni dengan yang ni dan ini. Ini last. Okey, last kita dapat yang ni lah. So yang belum kita dapat lagi yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, basically ada 4 lagi lah. Okey, sebab yang ni adalah secret. So kalau kita dapat secret, kita tak dapat yang ni lah. Okey, so harap kita dapat secret sebab dia sangat-sangat cantik. Okey, so tanpa memasa, jom kita buka sekarang. Let's go. Okey, so kita buka dah. Kita tengok dalam dia dapat apa. Okey, macam biasa dia datang dengan manual. Okey, dia datang manual. Manual ni kita boleh lah tengok kalau kita lupa macam mana cara nak pasang dia kan. Tapi cara pasang dia sama saja. Okey, pack satu, pack kecil ni ada tapak dengan tangan dia ataupun tapak tangan dia. Okey, so dekat sini kita boleh tahulah kalau tapak tangan dia warna biru, Optimus Prime confirm. Okey, so ini dia punya part body lah dalam ni. Okey, jom kita buka yang ni dulu. Okey, tapak tangan hitam. Okey, Transformers apa agaknya dengan tapak hitam. Okey, jom kita buka bersama. Alright, kita dapat Ironhide. Ironhide. Wow. Okay, nice. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita pasang sekarang. Let's go. Okey, dah pun siap kita punya Ironhide. Nice. Okey, warna merah ni. Tu dia. Okey, macam biasa kita boleh guna tapak dia. Cantik kan? Ironhide. Kita boleh gerakkan sendi-sendi dia, tangan ke kaki ke semua kita boleh gerakkan. Okey, sebab dia articulated. Okey, dia ada sendi. Okey guys, so itu saja video unboxing dan review kita pada kali ini. Kita jumpa pada video yang akan datang. Bye bye, thanks for watching.